Kalau bawa kerusi ni, member semua akan cop dulu. I baru je buka, belum sempat duduk, member dah duduk dulu. Lepas game netball, benda yang paling I cari, kerusi yang best, luas, tak rasa sempit. Yang ni memang win. Duduk pun rasa selesa gila. This is the chair from Tahan. The first thing yang I notice, kain dia tebal, padat and tak mudah koyak. Yang brand biasa tu biasanya cepat longgar, cepat nampak lusuh. Faham tak? Lagi satu, rangka dia ni pakai reinforced steel, bukan aluminium biasa yang ringan tu. Yes, besi ni berat sikit tapi itulah yang buat dia rasa kukuh and selamat bila kita hempas badan. Poket dia pun firm, tak londeh-londeh. Senang nak letak phone, spray ke gula-gula, anything. Kerusi Tahan ni boleh tampung sampai 120 kilo. So if you plus size, tak payah risau, memang steady. Lelaki pun confirm suka sebab selesa, tak rasa goyang macam nak roboh. Personally, with the quality, tahan lama, selesa, selamat, I rasa berbaloi gila untuk investment ni. Nama pun Tahan kan?